Siang, apa saya cakap ni? Finally aku beli phone baru. Nak beli iPhone 16 rasa macam mahal sangat, so aku belilah 15. Siang pergi mesin kat IOI, teruslah ambil iPhone 15 warna biru. Unboxing dekat situ juga. Tapi casing semua beli kat DIY sebab dah tak ada duit. Punca aku beli phone baru ni sebab phone lama aku tu rosak. Dan adalah few time jatuh lah, kena hujan lah. Semalam tengah main-main phone, sedap tengah tengok TikTok. Lepas tu tiba-tiba aku perasan macam bila ada video yang warna putih semua, dekat bawah tu dia ada macam tanda hitam macam tu lah. Lepas tu skrin tu kejap dia gelap, kejap dia cerah. Aku dah ada firasat buruk. Lepas selang beberapa minit, tiba-tiba phone aku tu dia tak detect network dan tak detect SIM. iPhone 11 memang ada masalah macam tu. So reda je lah bestie dan enjoy. Bye guys, see you in the next video. Sup.